Kurang makan jadikan manusia lebih sihat, betul ke? Jom follow sampai akhir video. Kita selalu fikir makan tu sumber tenaga. Tapi kenapa bila kita berhenti makan seketika, badan jadi lebih baik? Hari ini, ramai orang yang buat intermittent fasting. Puasa mengikut kadar waktu yang ditetapkan. Contoh, 16 jam tidak makan dan 8 jam kemudian boleh makan. Ada juga yang buat water fasting, hanya minum air tanpa kalori. Kadang-kadang sehingga 24 hingga 72 jam. Tapi dalam Islam, kita sudah diwajibkan untuk berpuasa setiap tahun pada bulan Ramadan. Dalam sains, ia dipanggil sebagai puasa kering. Puasa yang diamalkan oleh umat Islam itu sendiri menahan diri daripada makan dan minum bermula dari fajar hingga senja, yang menggabungkan disiplin spiritual dengan pembersihan fizikal yang menyeluruh. Kebelakangan ini, banyak research dilakukan terhadap aktiviti berpuasa. Institusi seperti Johns Hopkins Medicine menjelaskan bahawa ketika kita berpuasa, badan akan beralih daripada membakar gula kepada membakar lemak sebagai sumber tenaga. Lebih menarik lagi, pemenang Nobel pada 2016, Dr. Yoshinori Ohsumi membuktikan kewujudan proses yang dipanggil autofagi. Apabila badan kekurangan nutrien semasa berpuasa, sel-sel akan memusnahkan komponen yang rosak dan mengitar semula untuk menghasilkan tenaga yang baru. Ia ibarat spring cleaning semula jadi untuk sel badan anda bagi memastikan kelestarian fungsi organ. Dia macam kalau kita main Pac-Man. Kajian lain juga menunjukkan bahawa puasa secara berkala berkesan meningkatkan daya tahan terhadap tekanan dan mengurangkan keradangan dalam badan. Berpuasa terbukti dapat membantu menurunkan tekanan darah, mengurangkan paras insulin dan menurunkan kolesterol jahat LDL yang merisikokan jantung. Malah, ia juga memberikan impak positif kepada kesihatan mental dengan mengurangkan simptom kemurangan, kebimbangan dan tekanan. Namun yang menariknya, walaupun puasa mendatangkan manfaat kesihatan yang luar biasa, Islam memberikan kelonggaran yakni rukhsah sebagai bukti kasih sayang Allah. Tuhan tidak mahu membebankan hamba-Nya sehingga berpuasa itu memudaratkan nyawa kerana kesihatan adalah amanah. Kelonggaran yang diberikan termasuklah seperti orang sakit dan musafir, ibu mengandung dan menyusu, warga emas dan pesakit kronik. Mereka dibenarkan untuk berbuka sekiranya puasa memudaratkan atau menyukarkan perjalanan. Dan mereka perlu menggantikan puasa itu atau hanya membayar dengan fidyah. Bergantung kepada keadaan mereka. Tuhan mendidik kita dengan disiplin, namun tetap menyediakan pintu keluar yang penuh dengan rahmah bila kita benar-benar tidak mampu. Tetapi tujuan asal berpuasa yang pada awalnya untuk membersihkan diri dan melatih kesederhanaan kini semakin terhakis. Di Malaysia, data dari tahun 2022 hingga 2025 menunjukkan negara menghasilkan 3,000 tan sisa makanan setiap hari sepanjang bulan Ramadan. Jumlah ini merupakan peningkatan sebanyak 15% sehingga 20% berbanding bulan-bulan biasa, di mana 85% daripada sisa ini berakhir dengan membusuk di tapak pelupusan sampah. Perkara ini sangat ironik dan bertentangan dengan prinsip moderasi iaitu kesederhanaan dan peranan kita sebagai khalifah. Jadi, jangan biarkan usaha kita membersihkan badan dan jiwa selama sebulan berakhir dengan timbunan sampah yang merosakkan. Ini ruang eksplorasi idea.